Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimil lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang dimuliakan seluruh ahli jurukuasa masjid, ahli jurukuasa qaryah, pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, syukur di atas nikmat iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Hari ini kita sambung balik perbincangan kita, kitab Misbahul Munir. Kita berhenti hari itu sifat ilmu atau hayat? Ada tanda tak? Ilmu ke hayat? Ilmu baca dah? Ada tak tanda? Siapa dah tanda? Hayat. Baik. Sifat hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Huraian sifat yang ke-10 hayat, artinya hidup. Jadi wajib kita beriman, wajib kita yakin, percaya, beriman teguh. Mudah-mudahan ditetapkan iman kita, diteguhkan iman kita. Mesti di diri Allah Ta'ala itu ada satu sifat yang namanya sifat hayat. Huraian sifat yang ke-10 hayat, artinya hidup. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Wajib di atas tiap-tiap kita mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, hati seseorang kita, dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala itu satu sifat hayat. Artinya, arti hayat, pehidup. Jadi kita beriman Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan kita yang sebenar. Yang lain tidak bersifat dengan sifat ketuhanan, melainkan Allah sahaja yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Maka kita dah bincang 9 sifat yang telah lalu. Allah Ta'ala wujud, ada, menjadikan alam. Allah Ta'ala sedia, bukan baharu. Allah kekal, tak binasa.
Allah Ta'ala tentu tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala itu bersifat dengan qiyamuhu binafsih, tidak menumpang apa-apa. Allah Ta'ala itu asa tidak berbilang. Yang ketujuh, Allah ada qudrah, tak lemah. Yang ke-8 ada iradah. Yang ke-9 ada ilmu. Kemudian pada malam ni yang ke-10 hayat. Erti hayat itu penghidup. Baik. Macam mana kita nak beriman dalam hati kita? Iaitu, ini cara kita beriman ni. Satu sifat hayat tu yang ada ia hayat pada zat, pada diri Allah Ta'ala. Jadi hayat ada di diri Allah Ta'ala mesti. Kemudian kita wajib beriman. Hayat Allah Ta'ala itu, sifat penghidup Allah Ta'ala itu qadim, sedia, bukan baru. Sempurna, tak sama dengan makhluk. Kalau makhluk ni kita hidup dengan apa manusia? Roh. Allah Ta'ala hidup dengan hayat, bukan roh. Roh tu baharu yang ada pada diri makhluk. Jadi Allah Ta'ala hidup dengan sifat hayat. Sifat hayat ada, sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk dan kekal, tak binasa. Baik. Dengan ada sifat, dengan ada sifat itulah hayat, Allah Ta'ala hidup, tidak mati. Allah hidup, tak mati. Itu wajib kita kena beriman. Mesti Allah hidup, ada hayat, tak mati sekali-kali. Baik. Dan hidup Allah Ta'ala itu tiada dengan roh. Tak boleh kata Allah hidup dengan roh, salah. Roh ni makhluk yang duduk di dalam badan manusia. Nyawa, kita panggil nyawa, bahasa Melayu. Nyawa kita ni duduk dalam badan kita. Nyawa binatang duduk di dalam badan binatang. Baik. Kemudian Allah bukan hidup dengan roh. Kita kena sebut Allah hidup dengan hayat yang qadim, yang tidak sama dengan makhluk. Dan tak boleh kata, dan jika roh itu qadim sekalipun, tak boleh kata macam tu. Tak boleh kata Allah hidup dengan roh, tak betul. Kita kena sebut Allah hidup dengan hayat yang qadim. Hayat ada di diri Allah Ta'ala, maka Allah hidup, tak mati. Baik, sebab apa tak boleh kata Allah hidup dengan roh? Kerana jikalau hidup ia Allah dengan roh, nescaya adalah Allah Ta'ala itu jadikan mutasil pada zat ataupun dikatakan jisim, yakni benda-benda yang terima bahagi. Roh ni duduk dalam badan manusia. Ada masa duduk dalam badan kita, ada masa dikeluarkan daripada badan kita, kita mati di alam dunia, berpindah ke alam barzah. Jadi tak boleh kata Allah hidup dengan roh. Roh ni dia duduk di dalam tubuh badan manusia. Dia duduk dalam jisim. Contoh nak faham macam mana? Angin duduk dalam bola. Keluar angin tu kempeh. Kita pam bola, pam, cekang, pam lagi, pom, pecah. Pasal apa? Tak cukup tempat. Angin tak cukup tempat. Terlampau banyak, pecah. Roh duduk dalam badan manusia. Sampai satu masa keluar, mati kita. Kita akan mati. Mati jasad kita di alam dunia. Baik. Maka tak boleh kata Allah hidup dengan roh. Tak boleh. Kena kata Allah Ta'ala tu ada hayat, maka Allah hidup. Tentu Allah hidup, tak mati. Mesti Allah hidup, tak mati. Allah hidup dengan hayat yang qadim, yang sempurna, yang tak binasa. Baik. Kita ni hidup dengan roh manusia.
Roh kita ni macam mana pun kita tak tahu. Wallahu a'lam. Kulir ruh, katakanlah olehmu wahai Muhammad, roh itu min amri rabbi, adalah daripada urusan pekerjaan Tuhanku. Siapa pun tak tahu, hanya Allah saja yang tahu urusan roh. Kalau tahu senang, gaya nak keluar buh balik, hidup tak mati kita. Tak ada. Sehebat mana, sebijak mana, nah, yang ada di atas muka dunia daripada kalangan makhluk ni tak mampu nak mengetahui soal roh. Tidak ada. Kalau ada, hebat. Tak mati. Gaya nak keluar ambil buh balik. Tak ada. Tak ada. Semua kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, itu makhluk. Nah, jadi roh ni, sebahagian ulama dia berpendapat dia duduk penuh dalam badan kita. Apabila nak keluar, dia ada beberapa tahap. Tahap yang pertama, kata setengah ulama, malaikat cabut roh kita daripada jari kaki sampailah ke buku lali. Itu tahap pertama. Krah, dah buku lali kita. Tahap yang kedua, tarik roh tu daripada buku lali sampai ke lutut. Tahap ketiga, lutut, tarik roh tu sampai ke pusat. Seterusnya daripada pusat tarik naik ke halkum. Tu duduk nyawa. Orang kata apa? Macam nyawa ikan dah. Orang panggil mandang dah. Kalau orang sakit kita boleh tengok. Tapi kalau orang yang tak sakit, dia mati mengejut, kita tak dapat kesan benda tu. Tapi kalau orang sakit lama, kita boleh lihat keadaan. Daripada pusat naik kepada halkum. Daripada halkum ni lah khilaf ulama. Setengah kata roh tu keluar daripada mulut, setengah kata daripada hidung, setengah kata cabut ke ubun-ubun, setengah kata daripada mata. Itu khilaf ulama. Hakikat wallahu alam, tak dapat kita ketahui. Nak memberi isyarat apa? Kita ni lekeh, tak sempurna, tak hebat pun. Sampai masa mati semua kena mati. Tak ada yang tak mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Hak hidup Allah Ta'ala, hak tak mati Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala itu baqa, kekal. Allah Ta'ala kekal. Kita dah bincang pada sifat baqa dulu. Allah kekal. Baik. Maka iaitu batil. Kalau kita kata Allah hidup dengan roh, batal. Tak boleh diterima, mustahil, tak logik. Pada perbicaraan wahdaniyah dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang lepas kedua-duanya dalil mukhalafah dan dalil wahdaniyah dengan dalil-dalilnya yang nyata di sana. Jadi Allah Ta'ala kita tak boleh kata hidup dengan roh, tak boleh. Sebab kita dah bincang pada masalah mukhalafah. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, dirinya, sifatnya, perbuatannya. Maka Allah Ta'ala tidak sama dengan kita, makhluk ni. Kita hidup dengan roh, Allah tak. Allah Ta'ala hidup dengan hayat yang qadim. Tak sama. Dan sifat hayat itu tiada baginya takluk, tugas. Tidak ada tugas, hanya sifat yang mengesahkan dan membolehkan bagi zat bahawa bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain jua. Jadi lagu ni, kita yakin Allah hidup, maka akal kita pun terima. Adalah sifat lain di Allah Ta'ala tu. Allah hidup, sifat lain ada. Ada qudrah, ada iradah, ada ilmu. Sebab Allah hidup. Sifat lain ada, tak ada masalah. Sebab Allah hidup. Contoh kita ni, manusia hidup. Apabila kita hidup, kita sedang. Sedang ke mana?
Apabila kena air sejuk, kita ada interaksi. Kita sejuk. Gitu. Kalau kena air panas, aduh, panas. Tapi kalau orang mati, tak ada apa dah sifat. Sudah tidak ada. Pernah tak kita umum? Wahai mayat-mayat semua, malam ni ada program di masjid. Pakat mai lah no. Kita tak umum dah kat mayat. Nak buat apa mati semua dah. Hak kita umum kepada orang hidup. Yang boleh mai. Begitu. Begitu. Baik. Contoh gotong royong lah. Kita ajak orang hidup, kita tak ajak orang mati. Kita tak ajak orang mati, kita ajak orang hidup. Esok jom kita gotong royong bersih kawasan taman kita. Begitu. Kita tak ajak orang mati gotong royong. Kerana mereka sudah tidak ada sifat di diri mereka. Kita yakin Allah hidup, maka sudah pasti sifat-sifat yang lain itu ada pada diri Allah. Ada qudrah, ada iradah, ada ilmu dan lain-lain. Dan sifat hayat itu tiada ada baginya takluk, tugas. Hanya sifat yang mengesahkan, yakni boleh terima pada akal kita dan membolehkan bagi zat bahawa bersifat dengan sifat-sifat makni yang lain jua. Kita yakin Allah hidup, tentu ada sifat yang lain. Allah ada qudrah, ada iradah, ada ilmu. Baik. Dan dalil atas adanya sifat hayat, tidak mati Allah itu, ialah kita fikir tilik kepada makhluk ini. Tiap-tiap sifat Allah Ta'ala kita kena belajar. Sifat tu, hayat tu apa? Sifat berhidup. Macam mana sifat berhidup Allah Ta'ala? Kena faham. Ada di diri Allah Ta'ala sifat berhidup Allah qadim, bukan baharu, sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk dan kekal. Allah tak mati. Itu kita kena faham sifat. Kemudian kita kena mengetahui dalil. Wajib kita belajar sifat sampai faham. Wajib kita kena belajar dalil sampai faham. Dan wajib beriman. Tiap-tiap sifat Allah Ta'ala, wajib belajar sifat Allah Ta'ala, wajib tahu dalil, wajib beriman. Wajib belajar sifat, wajib tahu dalil, wajib beriman. Itu fardu ain. Dalil tu dalil hak ringkas. Tak payah dalil payah-payah. Hak ringkas pun tak apa. Yang penting kita faham dan kita yakin. Sudah lepas fardu ain. Baik. Dan sifat hayat itu tiada ada baginya takluk. Hanya sifat hayat itu mengesahkan, boleh terima pada akal kita dan membolehkan bagi zat. Kita fikir, apabila Allah hidup, tentulah zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat makni yang lain. Adalah sifat yang lain. Ada qudrah, ada iradah, ada ilmu. Ada sifat-sifat kesempurnaan yang lain. Allah buat kita. Allah menedarkan kita. Allah mentadbir kita Rabbil Alamin. Kerana Allah hidup, tidak mati. Dan dalil. Ini bukti. Kena tahu dalil. Dalil ni tak mesti kita ikut sebiji-sebiji hak macam dalam kitab. Tak perlu. Dalil ni kita fikir untuk meneguhkan kepahaman dan keyakinan kita bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tu tentu hidup, tak mati. Cukup lah. Kita yakin Allah hidup, tak mati. Mana? Kalau Allah mati, tak ada alam ni. Alam ni ada Allah buat, tentu tak mati. Kalau mati, tak ada alam ni. Kita faham. Lepas fardu ain. Lepas tanggungjawab daripada kita ni beriman kepada sifat hayat itu. Baik, dalam kitab ni dia tulis panjang. Dan dalil atas adanya sifat hayat. Kita fikir, macam mana bukti kata Allah dah hayat? Ayat Al-Quran terang. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kamu kepada Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Berserahlah kamu, iaitu makhluk semua kita ni, berserahlah kepada Allah Ta'ala Tuhan kita yang hidup, yang tidak mati. Allah Ta'ala hidup, tak mati. Itu Quran sebut. Wajib kita beriman.
Kemudian fikir dengan dalil akal pula, supaya akal ni ikut acuan Al-Quran. Al-Quran ni akal ni jangan lari daripada ajaran Al-Quran. Wajib kita beriman Allah hidup tak mati. Fikir macam mana? Ni antara contoh pengarang buat contoh dalil, dan dalil atas adanya hayat, sifat penghidup dan tidak mati Allah itu ialah kita fikir, yakni dengan akal dan tilik kita buat kajian kepada makhluk ini. Maka jika tiada ada Allah Ta'ala itu hidup, nescaya adalah mati, adalah ia mati. Kalau tak hidup, mati. Dan jika ia mati, nescaya tiada dapat menjadikan ia yang mati itu akan makhluk ini. Kalau Allah Ta'ala tak hidup, mati. Kalau mati, tak boleh buat makhluk. Mustahil. Makhluk ada dah. Mesti Allah buat. Mesti Allah tak mati. Mesti Allah hidup, tak mati. Kerana apa? Kerana makhluk ni bukan jadi sendiri, Allah buat. Tak boleh jadi sendiri, Allah yang buat. Kalau jadi sendiri senang ikut suka kita. Kalau jadi sendiri, tak ada siapa kecil manis, tak ada buah pinggang, tak ada sakit orat, tak ada rabun, tak ada sakit perut, tak ada migrain, pening kepala. Tak ada susah. Kalau kita ni buat diri kita sendiri, ikut kita, tak boleh. Sampai masa mati kena mati. Boleh kita tahan aku tak mau mati? Tak boleh. Sampai masa mati tetap mati. Bitakbir Rabbil Alamin. Tak kira walau bayi, walau kecil, sampai masa dia tetap kena mengikut hukuman, ketetapan, pilihan Allah Ta'ala Rabbil Alamin. Maka Allah hidup mentadbir kita. Baik. Kalau tak hidup nak buat macam mana? Tu Nabi Allah Ibrahim AS, dia nasihat Azar, ya abati la ta'budu syaitan. Tak sah duk sembah syaitan tu, cukup-cukuplah. Bukan kata nak bagi manfaat, nak tolak mudarat di diri dia pun tak boleh. Kenapa? Tak hidup. Dia buat tokong, dia sembah. Nabi Ibrahim AS boh madu atas kepala tokong, kemudian lalat hurung. Azar mai hambat lalat. Halau lalat. Ya abati la ta'budu syaitan. Tak sahlah duk sembah syaitan tu. Bukan kata nak bagi manfaat, nak tolak mudarat diri dia pun tak boleh. Pasal apa? Tak hidup. Allah Ta'ala ini hidup, yang menjadikan kita, mematikan kita, mentadbir kita. Kerana Allah hidup, adanya kudrah, adanya iradah, adanya ilmu. Allah buat kita, Allah tentu kita, Allah tahu kita, Allah takbir kita, Allah pelihara kita. Allah memberi manfaat, memberi mudarat kepada kita sebab Allah hidup. Sebab Allah hidup. Baik. Macam mana manfaat? Kita taat kepada Allah, kita bertaubat, kita sembahyang, kita zikir. Hati kita rasa tenang. Allah bagi manfaat. Tapi kalau kita maksiat, tak sembahyang, kita maksiat, buat dosa, hati kita Allah Ta'ala azab. Serabut, sempit, tak bahagia, semak hati dalam perut, tak tenang, tak bahagia, tidak ada sakinah. Itu mudarat. Allah memberi mudarat. Manfaat pun Allah bagi, mudarat pun Allah bagi. Mudah-mudahan Allah pandu, pimpin kita ni ke arah iman dan taat. Mudah-mudahan Allah kasih, Allah pelihara, Allah jaga kita dengan pandangan rahmat, dengan iman dan ketaatan. Dan dijauhkan kita, anak isteri, cucu, cicit, zuriat kita daripada kekufuran dan kemaksiatan. Na'udzubillah, kita minta jauh, kita minta berlindung. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada kufur dan maksiat. Minta Allah Ta'ala buat kita semua ni iman dan taat, redha
kepada kita mudah-mudahan. Itu Allah memberi manfaat dan mudarat kerana Allah hidup. Baik. Dan dalil atas adanya sifat hayat tidak mati itu ialah kita fikir Allah hidup tak mati, kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Maka jika tiada ada pada Allah jika tidak ada pada Allah Ta'ala hidup, kalau Allah Ta'ala tidak ada hayat, tak hidup, nescaya adalah ia mati. Kalau tak hidup, mati, mustahil. Dan jika ia mati, nescaya tiada dapat menjadikan ia yang mati itu akan makhluk. Dan iaitu tidak ada makhluk, batilun, batal, tak boleh diterima, mustahil, tak logik. Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah, yakni dipandang, dilihat dengan dua mata kepala kita. Ni makhluk ni ada, Allah buat. Tentu Allah Ta'ala tak mati. Tentu Allah hidup selama-lama tidak binasa. Itulah Rabb, ilah, Tuhan kita yang bersifat dengan kesempurnaan. Tak mati sekali-kali. Kita ni la hidup dan akan mati. Sampai masa kita tetap kena mati. Kita ni makhluk yang naqais, kekurangan. Kita lah ni hidup, Allah buat, dan kita ni pasti akan menemui ajal, kematian. Apa dia ajal? Tempoh hidup. Tempoh hidup. Baik. Jikalau begitu kita yakin Allah Ta'ala yang buat makhluk, Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk, kita bukan boleh jadi sendiri. Allah Ta'ala lah yang takbir. Ada orang yang kahwin tak dapat anak sampai terkadangnya sampai mati. Terkadangnya berbelah-belah tahun. Tunggu lepas 15, 16, 17 tahun baru dapat anak. Kita buat? Tak. Allah buat. Kalau Allah bagi, dapat. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, tak akan dapat. Itu maknanya kita ni ditakbir oleh Allah Ta'ala Rabbil Alamin, yang bersifat dengan hayat, hidup, yang qadim, yang sempurna. Bukan boleh jadi sendiri, Allah buat. Tentu Allah hidup, tak mati. Baik. Kalau begitu, tetaplah dan kejaplah di hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala teguhkan iman kita. Teguhkan hati kita dengan keyakinan keimanan kepada Allah, kepada Rasul dan perkara-perkara keimanan. Begitu juga diteguhkan akan iman ibu ayah, keluarga kita, anak isteri kita, zuriat-zuriat kita. Sampailah bila-bila dipeliharakan iman, ditetapkan iman di dalam hati kita. Tetaplah bahawa ada pada Allah Ta'ala itu sifat penghidup. Dia Allah Ta'ala itu tidak mati. Itulah pengakuan yang sebenar, yang muafakat. Apa yang kita yakin Allah hidup tak mati itu tepat. Muafakat yakni menempati, berbetulan, menempati, sepakat dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya Allah Ta'ala, huwa hayyu, dialah Allah Ta'ala yang hidup, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan melainkan dialah Allah, fad'uhu mukhlisina lahuddin, maka berdoalah kamu dan ikhlaslah kamu di dalam agama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan kamu ucaplah pujian kepada Allah Ta'ala Rabbil Alamin. Itu Allah Ta'ala titah dalam Al-Quran, huwa, dan dialah Allah Al-Hayyu, yang hidup. Dialah Allah yang hidup. Allah Ta'ala cerita sendiri, aku ni hidup. Huwal Hayyu, dialah Allah yang hidup. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dialah Allah itu Tuhan. Fad'uhu, maka berdoalah dengannya. Mukhlisina lahuddin, maka ikhlaslah kamu dalam agama. Dan
walhamdulillahi rabbil alamin. Ucaplah syukur kepada Tuhan pencipta sekalian alam. Artinya Allah Ta'ala yang hidup, tiada ada Tuhan melainkan dialah Allah Ta'ala tu yang hidup. Maka hendaklah berdoa kamu akan dia akan Allah. Hal keadaan kamu berdoa itu dengan kelakuan yang ikhlas bagi agamanya. Nah, kita kena ikhlas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bentuk, bimbing, pimpin, anugerah hati kita ni kepada hati yang ikhlas. Ikhlas ni semata-mata ta'abbud ilallah, kita mengabdikan diri semata-mata kerana Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan jangan bagi hati kita ni lari kok ni, kerana ni. Itu tak dibenarkan dalam syariat agama Islam. Kerana apa? Kita dituntut supaya kita ni kena ikhlas hati kita. Ikhlas ni tak gaduh kata. Ikhlas ni dia lahir daripada hati. Buat apa pun nak Allah redha. Buat apa pun nak Allah redha. Bukan nak orang puji, bukan nak bangga, bukan nak tunjuk, bukan nak kata kita hebat. Bukan. Kerana kita hamba Allah Tuhan, maka kita mengabdikan diri kerana kita nak kepada redanya Allah itu. Buat apa pun kita nak Allah Ta'ala tu redha kita. Allah Ta'ala terima kita, mudah-mudahan. Nah, kerana Allah lillah, bukan kerana riak, ujub, takabur, na'udzubillah. Itu semua membatalkan akan amal ibadah. Nah, tu kita kena belajar ilmu tasawuf. Hak kita belajar ni makrifah asas. Tauhid ni makrifah asas. Kemudian belajar lagi, faham lagi, belajar dalami. Kita kena bagi nafsu kita ni bersih, suci dengan bertaubat dan lain-lain lagi. Kemudian macam mana kita nak buat amal, nak ikhlas. Kita ingat, aku hamba Allah Tuhan. Kalau buat kerana lain, ibadah itu sementara, rugi habis saja. Tapi kalau kerana Allah Ta'ala, kekal ibadah itu selama-lama. Macam kita main mengaji malam ni, kerana Allah, contoh. Amalan hak kita buat malam ni boleh tengok di akhirat nanti. Oh, Allah terima weh hak main mengaji malam tu. Tapi kalau kita ni main kerana lain, aku nak tunjuk muka, saya pergi kenuri orang tak main rumah aku pula, riak. Ataupun kerana nafsu. Main masjid seronok sikit, kawan ramai, boleh sembang. Duduk di rumah cemuh tengok muka bini duk kerja berkelahi. Tak boleh apa juga. Habis malam ni, esok mai pula. Kalau niat macam tu, habis pula hak malam esok, tak bawa ke akhirat. Tapi kalau kita turun tangga mai pada rumah, lillah, aku sebagai hamba Allah Ta'ala, umat Nabi, ini tanggungjawab aku sebagai seorang Muslim, kena menunaikan fardu dan dituntut dianjurkan berjemaah, maka lillah, semata-mata mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala qabul, Allah Ta'ala redha. Mudah-mudahan kita boleh tengok balik memori kita malam ni di akhirat nanti. Kalau tak terpadam, tak ada apa. Kerana lain daripada Allah Ta'ala, na'udzubillah. Hak kerana Allah Ta'ala tu kekal. Hak selain daripada kerana Allah Ta'ala tu tidak kekal. Apa pun, kalau buat apa kerana Allah Ta'ala, kekal. Tapi kalau buat bukan kerana Allah Ta'ala, orang tua-tua kata hangat tak ayam Pulun, orang tak puji, tak mau buat. Tak ada apa pun. Kita penat duk tolong, penghargaan satu habuk pun tak bagi. Tak mau? Na'udzubillah. Kerana bukan lillah. Kalau lillah, fastaqim kama umirta. Kekallah kamu istiqamah seperti mana yang diperintah. Kita hamba kena duk strik taat Allah Ta'ala, kekal istiqamah seperti mana yang dituntut, yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Itu kita minta hati kita ni Allah Ta'ala buat jadi ikhlas. Buang sifat-sifat kotor, celah,
ujub, sifat-sifat mazmumah hati kita, penyakit-penyakit hati, takabur, riya, ujub, hasad, hubbud dunia. Nauzubillah. Minta Allah Ta'ala jangan bagi, buang semua benda tu, jangan bagi masuk benda tu dalam hati kita. Kalau ada benda tu dalam hati kita, rosak. Itu Allah Ta'ala suruh kita ni. Allah Ta'ala bagi tahu sesungguhnya Allah hidup, tak ada Tuhan melainkan Dialah Allah Ta'ala. Berdoalah kamu kepada Allah Ta'ala dan ikhlaslah kamu kepada Allah dalam agama. Dalam bab agama ni, ikhlaslah kerana Allah Ta'ala semata-mata. Maka pujilah Allah Ta'ala yang bersifat dengan mencipta mentadbir sekalian alam ini. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang mentadbir seluruh alam ini, yang mentadbir kita semua ini. Puji Allah Ta'ala. Baik. Maka nyata di dalam ayat itu bahawasanya Allah bersifat hayat. Ianya Allah tu tidak mati. Allah hidup, tak mati sekali-kali. Wallahu alam, bermula Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui akan apa hakikat yang kita bincangkan mengenai sifat hayat Allah Ta'ala itu. Kita hanya tahu, hanya setakat zahir sahaja. Lebih lagi kita tak dapat mengetahui. Kita tahu kata hayat Allah ada. Allah Ta'ala ada hayat yang sempurna, sedia, tak sama dengan makhluk, kekal. Allah hidup, tak mati. Allah menjadikan alam kerana Allah hidup. Takat tu je yang mampu kita faham. Lebih-lebih lagi, wallahu a'lam, kita tidak mengetahui. Baik. Kecuali kita ni jaga nafsu kita, taat kepada Allah Ta'ala, minta Allah pimpin kita. Terkadangnya ilham kefahaman Allah Ta'ala buka kepada kita itu memahami sir-sir, rahsia-rahsia makrifah, rahsia-rahsia ketuhanan. Orang mengaji tauhid, pegang betul-betul, kemudian taat Allah betul-betul, tinggal maksiat, kalau terbuat bertaubat, minta Allah redha, minta Allah buat kita ni jadi hamba. Semuanya kalau kita hayati begitu, Allah Ta'ala akan bagi kepada kita pembukaan-pembukaan yang lebih kepahaman itu. Kerana apa? Pada makna kita mensyukuri nikmat ilmu. La in syakartum la azidanakum. Sekiranya kamu syukur akan ditambah nikmat. Kita mengaji tauhid, kita nak beriman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga iman kita. Allah Ta'ala Tuhan kita yang sempurna, kita hamba, kita taat kepada Allah Ta'ala. Kita cuba buat yang terbaik mungkin, kewajipan. Kalau kita buat maksiat, kita bertaubat. Kita minta Allah Ta'ala pimpin kita, bantu kita, terima kita sebagai hamba. Allah Ta'ala akan tambah rahsia makrifah itu. Macam mana rahsia makrifah? Jadi satu-satu kita tak nampak benda tu, kita nampak hikmah. Itu rahsia makrifah. Maka lahirnya akhlak, maka lahirnya hikmah. Macam mana? Tak faham macam ni. Contoh Nabi kita ni orang yang Allah Ta'ala tarbiyah sebagai kekasih Allah Ta'ala, Rasul utusan Allah Ta'ala yang nombor satu sekali. Wa afdalul khalqi alal itlaq nabiyuna, semulia-mulia kejadian makhluk iaitulah Nabi kita. Allah Ta'ala sempurna iman Rasul, Allah Ta'ala sempurna syariat Rasul, Allah Ta'ala sempurna pengabdian Rasul sebagai hamba. Allah Ta'ala sempurnakan Rasul itu berakhlak dengan akhlak yang mulia, dan Allah Ta'ala sempurnakan Rasul itu dengan hikmah. Macam mana hikmah? Sahabat mai pada kampung nu, dia tak mengaji, dia baru mai masjid Arab Badui. Dia tak tahu ilmu lagi, dia baru mai mengaji. Tiba-tiba dia kencing dalam masjid. Dia mana tahu? Sahabat lain nak pukul, nak marah. Nabi kata jangan.
Biar kat dia. Biar bagi selesai dulu. Tu hikmah. Kalau hambat katok dia lari habis yang kencing satu masjid. Hak ni biar dia kencing dulu bagi habis. Kerana Masjid Nabawi bukan macam kita, bukan ada mozaik, bukan ada kapet macam kita lah ni. Pasir. Kencing, dia kencing habis. Lepas tu baru ajak hukum. Ambil air, suruh dia tuang sekali, serap, tuang sekali lagi, suci. Pesan, nanti jangan buat lagu ni. Masjid wajib dihormati. Tak boleh kita sebarangan. Baru dia faham. Itu hikmah. Nah, itu hikmah. Daripada iman, mengabdikan diri, praktik dalam kehidupan, maka Allah Ta'ala memberi hikmah kepada Rasul. Hikmah itu, apabila dapat hikmah, seseorang itu akan tenang. Seseorang itu akan tenang dalam apa keadaan sekalipun. Nah, itu hikmah. Baik. Contoh macam mana? Contoh, Allah Ta'ala buat satu-satu ujian. Hikmah. Contohnya sakit. Nafsu tak sukalah sakit. Tapi apabila ada iman, Allah yang bagi, Allah yang tentu, Allah yang buat, pasti ada hikmah. Apa dia? Kita fikir hikmah. Daripada iman tu, Allah Ta'ala bagi faham hikmah. Dengan sakit ni, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Dunia ni diuji kita dengan sakit. Kita sabar, kita redha, mudah-mudahan Allah buat ujian ini untuk mengampunkan dosa kita. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita bangun suci, bersih. Tak ada apa-apa dah. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala buat ujian begini, kurang belah ni, lebih belah nu. Itu hikmah. Itu hikmah. Contoh, bertunang, putus. Kalau nafsu, marah, mengungkit, dan lain-lain. Ada yang syihir dan seumpamanya. Tetapi kalau fikir hikmah, terus. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala bagi setiap perkara. Pasal apa? Barangkali kalau kita atau anak kita atau keluarga kita menikah lebih teruk ujian, lebih sakit daripada itu, maka Allah Ta'ala bagi putus, tentu ada hikmah. Dan kita baik sangka dengan Allah Ta'ala, Allah nak ganti dengan yang lebih baik. Begitu. Dia tak jadi macam duk jadilah. Mengamuk, kelai, putus silaturahim. Na'udzubillah. Tu kerana mengikut nafsu. Tapi kalau Allah bagi iman, dia fikir apa yang Allah Ta'ala tentu, Allah Ta'ala akan memberi hikmah. Boleh tenang, walau ujian berat sekalipun, Allah Ta'ala akan memberi ketenangan kepada mereka-mereka yang diberi keimanan. Kadang-kadang kita tengok Allah Ta'ala uji tok-tok guru. Hak yang berjaya lah. Contoh, Pak Jang Izzuddin, Gajah Mati, hidup gila ni, umur 80. Pada satu tahun ketika tu, saya tak ingat datang bila, rumah dia terbakar. Rumah dia terbakar. Kereta proton pun terbakar sebiji. Kitab-kitab dia habis semua terbakar. Kitab dia, kitab pusaka, semua habis. Betul, kami pun pergilah ziarah. Kata Pak Jang, nak buat macam mana? Dia kata tak apa, dia kata. Kita pun tak kalut benda tu, kita nak mati, dia kata. Dia gelak, nak mati ya kita pun. Tak apa tu. Tapi duk terasa sikit kitab tu lah. Sebab ada 3, hak ayah dia, hak dia dengan abang ipar. Semua kitab yang rare. Hak tu ya, hak terasa sikit, hak lain tak apa, dia kata. Kita pun nak mati lah. Dia gelak. Tengok tenang ya, rumah terbakar, dia boleh senyum lagi. Dia boleh gelak. Tu orang yang diberi makrifah, keimanan,
Apabila diberi makrifah, Allah bagi kekuatan dan akhlak serta memahami hikmah. Maka lahirlah daripada mereka akhlak dan hikmah. Tengok tenang. Begitu. Jadi insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang lagi akan datang. Insya-Allah masuk kan? Masuklah. Huraian yang ke-11 sama artinya pendengar. Tolong tanda. Tanda hari ini, tarikh hari ini. Sama artinya pendengar. 25, hari ini berapa? 24. 24 bulan 6. Tulis di situ. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Wa huma min a'zami ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillah.